sekarang? Hari ni kita nak pergi museum hari keempat. Lagi kita nak pergi mana lagi hari ni? Pergi sup. Kita nak pergi sup pasar di Dubai. Okey, kita dah sampai. Jom. Kita dah sampai tu. Ni. Kita dah. Jom. Jangan Jom. Dia kata Ernest lah kotak. Jom, macam mana ni? Mana ni? Cepat. Dia jadi Okey, masuk. belakang ni. You be the straw. Thank you. Macam mana duduk belakang ni? Apa lah. Awak nak duduk depan. Depan. Turun. Turun. Okay, kita dah sampai Museum of the Future. Museum masa depan. So kita akan tengok apa yang ada dalam ni. Dia antara salah satu simbol trademark. Keren. Museum ni selalu ibu tengok dekat TikTok tau. Ibu tengok dekat TikTok memang memang cantik lah. Hari ni is the real life. Tengok. Dekat dalam museum, Future Museum, so kita boleh nampak ikan. Masa depan mungkin ikan akan berenang di udara. Sama ada ikan tiruan atau ikan sebenar, kita tak tahu lagi. Aisyah. Aisyah. Kan Aisyah kan? Okey, Aisyah. Museum of the Future kan Ni Aisyah? zaman Aisyah lah nanti. Terbang Aisyah tu. Okay, for the future, mungkin kita ada stall yang kita boleh buat perfume sendiri. Contoh kita ada mixture dekat sini. Kita akan buat sendirilah. Macam kita boleh beli sendiri. Kita bayar 155 dirham. Lepas tu we can have our own perfume. Kalau kita nak buka kedai perfume ke, butik perfume ke. So this is the future. Ya Aisyah Aisyah. Kita masuk Aisyah nanti, okey? Okay. Okay, kat bawah ni ada souvenirs Harga dia pun boleh tahan Yang kecil ni je. Berapa harga dia? Ni kot ni harga Kalau dia. yang ni 145 dirham. Sama dengan bukan 200 juga Malaysia. RM200 Malaysia. So, banyaklah ada kat sini. Biasa kalau orang tak naik, dia akan lalu-lalu bawah ni untuk ambil gambar. Yang ni candle. Ni wangi. Berat lah nanti kita punya bagasi berat kita bayar. Ni kita nak pergi Dubai Frame. Jom, kita dah sampai dah. Jom. So, kita dah sampai Dubai Frame. Dubai Frame ni dia macam simbolik. Kalau kita pandang sebelah frame sebelah saya, dia Old Dubai. Kalau kita pandang sebelah sana, dia New Dubai. So dia nak menunjukkan transisi dulu masa. Jom, kita pergi. Nampak tak besar frame ni? Tak nampak. Ni frame terbesar. Langit je apa yang frame terbesar ni? Apa yang transisi ni gambar Betul. Ya, betul. Frame. Ada satu kat atas.
Bye, bye. Tengok dengar Okay, bye. Abang ni bajet jadi kita pergi All Dubai pula nak makan lapar. Jom, jom, jom. Shopping. Lapar sangat. Ya, Lantai depan. Jom, jom. Kita pergi Lantai dulu. Jom. Mana Aisar? Mana Aisar? Situ eh. Tadi Dominic apa itu? Dubai Public Park. This is for public. Dia letak kat sebelah je dengannya Dubai Frame. Jadi kita tengok apa ada kat dalam tu. Jom, jom. Okay, kita nak masuk Dubai Public Park. Harga dia 5 dirham seorang. Yang ni percuma lah Aisyah. So total 5 of us 25 dirham. Kan best kalau semua baby. Okay, jadi kita dah pergi Dubai Public Park. Sekarang kita nak naik Grab. Naik Grab pergi ke Gold Souk. The famous souk. Pasar dekat Dubai. Oh, Dah sampai. Okey, kita dah sampai. Dah sampai. Jom kita pergi GoPro. Kita nak beli gold. Kita jangan nak tipu cakap. Kita nak beli gold. okey. Okey, sampai. Okey, kita dah sampai Gold Souk. Tempat ni meriah sangat, meriah gila. Cuaca pun sejuk, senang nak jalan bawa anak-anak. So, korang mesti datang sini kalau datang Dubai. Tak complete itinerary kalau tak datang Gold Souk. Yeah. Baba dia masuk. Belakang. Ambil hebat weh, berjaya. Tadi ada dapat kan? Tapi tak cukup berjaya lah.
Iran ni. Iranian. Ini makan. Yang ni kebab dengan rice. Anak-anak order fries dengan nuggets. So enjoy. Gosok ni dia dekat dengan masjid. Sekarang nak azan maghrib. Jadi suasana ni pun memang macam dekat Mekah. So doakan kita punya next destination ke Saudi Arabia. Kita beli baju jersey Amin. Apa ni? Yamin Yaman. Oh, Yamin. Siapa nama dia? Yamin. Lamin Yaman. Oh, Lamin Yaman. Tengok ni Kak Aisyah Yusof. Gembira dekat Old Dubai. Bukan coklat. Ha. Tengok dia punya freezer apa tu? Red velvet dengan Amin suka. Amin suka. Udah, try dia. Boleh makan kat sini ke? Aisyah. Sikit. Oh la, tak tinggal. Tahu kat luar tu. Busy. Kita nak minum asir, iaitu jus. Senang nak dapat jus dekat negara Arab. Bukan senang nak dapat, tapi bukan senang kita nak minum di negara Arab.